seorang Mak Saleh ni, dia tanya kita orang dari mana. So dia cakap dari Malaysia, dia cakap dia dari UK. Dan so dia kata lah Malaysia sangat best. And one thing yang dia sebut adalah there's a lot of white people who come to Malaysia and they make content which is almost like exploiting things. It's like, watch me eat roti canai for the first time. Sedap, and then I get 1 million views. I feel good. Feel good. Just sometimes it's raining a lot. Yeah. It's not the good period. It's raining a lot, but I like the city, and in particular kalau no KL. Yeah. Hai, selamat datang dan kembali di channel Bang Aaron. Kalau seseorang sudah biasa berjalan ke banyak negara, biasanya setiap tempat hanya menjadi satu lagi pengalaman dalam perjalanan. Mereka datang melihat suasana, menikmati makanan, kemudian pulang dan meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya. Tapi kadang-kadang ada satu tempat yang meninggalkan rasa berbeza dan menariknya bagi sesetengah orang luar yang datang ke Malaysia. Pengalaman mereka bukan sekadar tentang tempat cantik atau makanan sedap. Ada sesuatu daripada kehidupan di sini yang membuat mereka masih teringat walaupun perjalanan sudah berakhir. Jadi apa sebenarnya yang membuat Malaysia boleh meninggalkan kesan seperti itu? Mari kita dengar apa pendapat orang luar mengenai Malaysia ini dan cuba faham kenapa sebuah perjalanan biasa akhirnya boleh menjadi pengalaman yang susah untuk dilupakan. Teruskan menonton. In Malaysia, what do you feel when you are in Malaysia? I feel good. Feel good. Just sometimes it's raining a lot. Yeah. It's not the good period. It's raining a lot, but I like the city, and in particular kalau no KL. Yeah. Say something in Portuguese. Portuguese. No, French. French. Alors, je m'appelle Romane, je suis avec Nabil aujourd'hui, Yeah. qui me fait visiter la ville. Et là, on est en train de faire une petite pause pendant qu'il pleut, et on va retourner visiter dès que ça s'arrête. Yeah. Alright. Okay. Thank you. Hai dan selamat datang ke blog saya matsalihcarimakan.com. Blog yang ni ialah blog pasal perjalanan saya di Malaysia bagi. Pada 2012, saya ke Malaysia hanya untuk bercuti, tapi lepas rasa budaya di sini terus jatuh cinta. Jadi pada 2013, saya memilih untuk ke Malaysia dan bina kehidupan di sini, walaupun terpaksa jauh dari UK dan keluarga. Bukan setakat Wira, Viva Legend pun saya pernah bawa pusing satu semenanjung masa baru pindah sini. Walaupun saya dari UK, rakyat Malaysia sentiasa prihatin. Saya tak rasa macam orang luar bila di sini. Walaupun seorang Mak Saleh dari UK, tapi Malaysia juga sebahagian dari hidup saya. Saya Riz William ingin mengucapkan macam tak betul je. Macam ni lah baru betul, baru semangat. Saya Riz William ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Terima kasih banyak-banyak Malaysia. There's a lot of white people who come to Malaysia and they make content which is almost like exploiting things. It's like, watch me eat roti canai for the first time. Sedap, and then I get 1 million views. Like, you. Why should you be entitled enough to eat this nasi lemak and then get shitloads of views for it? Sedap gila! This is the best thing I ever tried! Wow, look! KL Tower! But then people think that's what I do and I don't. Right? Basically, you kind of work on real experiences. Real experiences. I try to make people laugh and be funny with it. The people who think that you just be white and make content and you're successful, bullshit. I wish it was that easy, man. It doesn't work like that. Okay, of course, there is a lot of effort, hard work in creating the content, topic, editing and all that. But for me as a Malaysian, I also feel that it's not easier. Because let's say you talk about our food, we're already so intrigued by the fact that we're indulging in our culture. If you do stuff like that, you're white and you try nasi lemak and you record it, of course you're going to get more attention. Sedap, yum. Exactly, you're going to get way more attention. But if you do content which actually has some like substance to it and like makes people laugh, because I think there's something like 500,000 foreigners in Malaysia, I think. How many of them are known on mainstream social media? How many, right? That's a good question. Not many. British people, there's just a couple of you guys. Yeah, like 4 or 5 who make content, but that's it.
Betul sangat. Kalau kita travel kat overseas, kalau kita jumpa orang yang dah pernah datang Malaysia, dia orang akan puji negara kita ni. So, one time saya dengan husband pergi Chamonix. Dia adalah border antara France dengan Switzerland, dan tempat orang pergi ski tau. So kita orang pergi kat situ, dan masa kita orang pergi makan kat kedai kebab halal tu, ada seorang Mak Saleh ni, dia tanya, kita orang dari mana? So dia orang cakap dari Malaysia. Dia cakap dia dari UK. Dan so dia kata lah, Malaysia sangat best. And one thing yang dia sebut adalah dia suka budaya dekat Malaysia ni sebab kita sangat family oriented. So dia kata bukan setakat family macam family kecil kita, tapi family besar. Contohnya dia kata kalau dekat UK, kalau diorang ni nak jumpa family diorang macam adik-beradik, abang kakak semua, diorang kena buat appointment lah, and then set a restaurant, and then diorang jumpa sama-sama at like designated time. So dia tak boleh lah selalu jumpa. Tapi dia kata kat Malaysia ni masa dia pergi, senang sangat. Macam orang tu pergi dekat Maple, and then tiba-tiba adik-beradik dia datang. So sangat-sangat mudah lah nak berkumpul adik-beradik. Dia kata kita boleh just cakap dalam grup WhatsApp, so semua orang datang. Tak adalah macam saya tak boleh, saya datang, saya busy semua. So kalau dia kata dekat UK ni, diorang kena set appointment lah supaya semua orang free waktu tu. Tapi kat Malaysia ni kita lebih mudah, easy going. Macam kadang-kadang dia kata you duduk dekat situ, kat Maple kat situ, and then tiba-tiba kawan you datang. It's a gathering. Dia kata it's so like family oriented, and it's so like full of relationship lah, dia kata. So sangat best lah benda tu. Salah satu perkara yang boleh membuat sesebuah destinasi melekat dalam ingatan ialah pengalaman sosial yang dirasakan sepanjang berada di Malaysia. Dalam pelancongan, pengalaman bukan hanya terbentuk melalui lokasi yang dikunjungi, tetapi juga melalui interaksi dengan masyarakat, makanan, budaya dan rutin kehidupan setempat. Malaysia pula mempunyai masyarakat berbilang budaya yang menjadikan pengalaman antara satu kawasan dengan kawasan lain terasa berbeza. Sebab itu, kadang-kadang perkara yang paling dirindui pelancong bukan tempat terkenal, tetapi pengalaman kecil yang mereka lalui sendiri sepanjang berada di Malaysia. It feels soft. Never had anything like it. It's like creamy. Whoa. You can feel the durian? Yeah. This is one of our best seller. Is it? Yes, this is one of our best seller. You like it? It's kind of like a nectar. Eating rice with your hand, that is just not something that we do at all ever in the UK. Only a French fry will we eat. Or nugget. Yeah, but rice is just crazy. Like my manager had to teach me how to eat with my hand. I used to do we call it the crane, you know, like this. So have you used this kind of method to eat your lunch? Yes, now boleh. I actually prefer eating nasi kerabu and just mixing it all up with your hand. Prefer using hand. Yeah. Funny thing, I prefer to use fork and spoon. We switch. I don't know why. Even at a family gathering recently, I was eating nasi kerabu with my hand and Abbas was eating with a fork and spoon. And I was like, what are you doing? You make me look so weird right now. Easy, no need to wash your hands. Okay. You want to separate mix gravy? Mix yes. You want spicy? Okay, spicy? No spicy. Okay, spicy, very delicious. Oh, spicy, huh? Chicken. Okay. Chicken, huh? What is this one? Okay, ayam bawang. Chicken, for you, chicken. Okay. Chicken, okay, very nice, okay? Very nice. Okay. And these two. This one. And this one? Yes. Okay. You want mutton, prawn, sotong? Egg. Okay. Okay, no spicy. Same, huh? Okay, hi. Hello. What's your name? Omar. Omar. From? Francis. Yes. Francis. Oh, you travel. Yes. Oh, travel. Lama mana? How man travel?
2 weeks. 2 weeks. Oh, 2 weeks. 2 minggu, 2 minggu. In Malay, 2 minggu. 2 minggu. Alright. In Malay, 2 minggu. Okay. Now in Malaysia, okay or not? Yeah, very nice. Very nice. Yeah, great. Cantik. Molek. Comel je, comel. Comel? Terengganu, bahasa Terengganu. Ni in Terengganu. It's the end. I spent 4 days. 4 days. 4 hari. 4 hari. Okay. Kat Terengganu. Ni you now Kemamang. Kemaman here. Yes. Kemamang Terengganu. Kemaman Terengganu. Last. Na. Last. Na. Sing. One more. Sing song Terengganu song. Na Terengganu song. Na. Terengganu kita. Inilah yang menarik tentang sesebuah perjalanan. Tempat yang paling susah dilupakan tidak semestinya tempat paling jauh atau paling mewah. Kadang-kadang sebuah negara kekal dalam ingatan kerana suasana manusia dan pengalaman sederhana yang memberi kesan secara peribadi. Mungkin itulah sebabnya Malaysia boleh terasa berbeza bagi sesetengah orang luar yang pernah datang ke sini. Dan kalau menurut anda bagaimana? Ya, apa satu perkara tentang Malaysia yang korang rasa paling mudah buat orang luar rindu selepas mereka pulang? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Bang Aaron.